Au. Oh, jangan. Elok isi dia. Elok. Tengok. Elok. Kalau kita ketuk kuat tu dia punya ni dia masuk dalam isi ni. Boleh luka juga ni. Dia ni tajam ni. Hati-hati. Ni elok. Mana yang ni tak elok? Yang ni elok. Putih. Yang ni tak elok lah ni. Kalau kita makan kita rasa kelat ni, kuyak kelat. Rasa kelat. Macam ni elok lagi. Nak. Putih ni. Dah lama. Kalau nak cepat lumat, kita hira macam ni, kita tumbuk. Kita rebus boleh. Ni dia nampak macam buah tu lah. Buah Rangan kan? Kesak. Lebih garam bawang. Cuba try sama. Tak nak. Tiga bahasa. Cukup. Cukup. Banyak. Ni panggil apa? Sengkalan. Sengkalan kayu. Oh. Bagus. Pendianan bu, lama-lama. Tekan macam ni. Oh, okey macam ni. With the pounded kernels mixed with salt and chilies, we flatten it on a wooden board. And once it's done, it is ready to be cooked. Sini lawa kan? Ya ke? Sini lawa kan? Yang tu lawa, yang ni nanti sedap.